Mengaji lah tuan-tuan muslimin sidang jemaah sekalian. Tak rugi, tak jatuh maruah kalau main mengaji. Walaupun kita tua dah, walaupun kita pangkat tinggi, ayah anda abang long pun tak kira siapa mainlah mengaji. Siapa nak heran? Tuan-tuan muslimat, jangan kita berasa kita ni hebat tuan-tuan. Tak kira siapa, ayah anda kawasan, abang long, tok guru, ustaz, dan menteri, exco, siapa pun jawatan kamu, CEO dan sebagainya. Malaikat Allah tak pernah heran tuan-tuan. Yang heran manusia sementara atas dunia, atas muka bumi saja tuan-tuan. Kita akan dihormati jika sekiranya jawatan kita tinggi. Mati telanjang bulat, kena kambuh dalam tanah, dalam kubur tuan-tuan, tak ada siapa hormat dah. Orang akan tinggalkan kita. Orang tak sedih pun dengan kematian kita. Sehari kita dah mati tuan-tuan, sehari kita dah ditanam dalam kubur, dah disimpan elok. Orang balik tuan-tuan, gelak ketawa seperti biasa. Adik-beradik, bini, anak-beranak kita sedih lebih kurang 2 minggu. Lepas 2 minggu tuan-tuan, seronok macam biasa, tengok TV dan sebagainya. Lupa kita kena katuk dalam kubur. Sebab tu jangan bangga belagak sombong tuan-tuan. Tak pergi ke mana jawatan hebat kita tu tuan-tuan. Sampai masa terpisahlah jawatan itu daripada kita. Sebab tu tak kira siapa pun kamu, pangkat darah mana pun kamu, hebat darah mana, anak buah ramai dan sebagainya, tak ngaji, bodoh sampai ke mati. Ingatlah tu. Macam mana kita boleh main ramai pada hari Jumaat hari ni tuan-tuan, penuh masjid surau. Kenapa tidak pada malam-malam yang lain? Sibuk sangatkah kita dengan dunia? Berapa banyak juta sangat bisnes yang kita buat sampai kita tak nak main luang masa mengaji. Padahal kita ni kurang lagi ilmu. Tuan-tuan, jangan jadi manusia yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati ni ada penyakit. Tuan-tuan, takut jadi pula macam contoh-contoh orang munafik. Allah Ta'ala kata khatamallahu ala qulubihim. Hati mereka ni Allah Ta'ala peteri, welding dah. Tak berasa nak buat baik, tak berasa nak buat ibadah, tak berasa nak buat kebajikan. Maka tuan-tuan muslimin sidang jemaah sekalian, manfaatkanlah masa yang Allah Ta'ala bagi dekat kita ni tuan-tuan. Tak lama tuan-tuan kita nak hidup ni. Hidup kita ni tuan-tuan, tujuan dia untuk mengabdikan diri kepada Allah. To show obedience towards Allah. Untuk tunjukkan keabdian kita kepada Allah. Itu tujuan kehidupan Allah Ta'ala bagi kita hidup. Bukan hanya untuk cari makan kedara, masuk waktu malam kita lena, bangun lena, pergi kerja dan sebagainya. Bukan itu saja tujuan. Tujuan yang lebih penting, priority, aulawiyatnya, menunjukkan, mengabdikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Maka sedar diri kita tuan-tuan muslimin sidang jemaah sekalian. Allah Ta'ala bagi pada kita ni semua sama aja, 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kenapa ada orang boleh buat ibadah? Kenapa ada orang boleh main sembahyang berjemaah? Kenapa ada orang boleh main mengaji walaupun dia sibuk? Kenapa kita tak boleh? Kita saja mencari alasan. Tapi kalau bab makan kedara, bab terima duit ringgit, jauh pun kita pergi. Betul tak tuan-tuan? Kerana itulah yang hati kita nak, itulah yang nafsu kita nak. Tapi kalau main bab mengaji, nak mengeluarkan kita daripada kejahilan, kita pakat-pakat beri alasan untuk mengelak. Ingat tuan-tuan, kita semakin menuju kepada akhir zaman tuan-tuan. Satu pesanan yang Nabi sebut berkenaan dengan ilmu. Allah Ta'ala akan angkat ilmu ni daripada dada manusia akhir zaman. Inna Allah la yakhbidul ilma imtida'an yantadi'uhu minan nas walakin yakhbidul ilma biqabdil ulama hatta idha lam yatruk aliman ittakhazan nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu aw kama qala. Hadis sahih.